banyak ambil ubat tradisional tapi tinggalkan ubat moden kan. Tak jumpa doktor langsung. Zaman sekarang tak payah. Hidup-hidup pun kita dah boleh buat scan. Nampak semua. Nampak terus semua. Hello dan salam dari podcast Dr. Cakap. Saya Dr. Helen dan bersama saya hari ini ialah co-host saya Mr. Faizal and special guest Dr. Musha. Welcome. Terima kasih Dr. Helen. Terima kasih Dr. Musha. Alright. Hari ini kita nak cakap pasal apa ya? Okey, hari ini kita cakap pasal satu, saya rasa kan ini adalah antara penyakit yang ramai tak aware tau. Kita cakap pasal stroke. Stroke tu can happen to brain stroke. Kadang kan dari stroke yang normal tu lah selalu kita tahu kan. Tapi eye stroke ataupun stroke mata. Yes. Itu kita akan cakap hari ini. Kita akan kupas bersama dengan Dr. Musha. Okay, sebelum tu mari kita berkenalan dulu dengan Dr. Musha. Terima kasih Dr. Helen, Encik Faizal. Nama saya Dr. Musha dan saya pakar mata dan juga pakar retina dari KPJ Ampang Puteri. Dan Pusat Pakar Mata KPJ. So ada dua tempat. Ampang Puteri dan Pusat Pakar Mata KPJ. Oh, okey. Sesuai lah orang yang tepat cakap pasal stroke mata hari ni. Sebab kita tahu macam cakap tadi lah. Selalunya orang kita aware pasal stroke lain tapi stroke mata tak ada. Jadi maybe perendahan awal lah doktor nak bagi tahu apa tu sebenarnya stroke mata dan macam mana sebenarnya boleh jadi ni stroke mata ni. Stroke mata ni sebenarnya istilah yang saya guna untuk explain pesakit. Dalam kata layman term tu nak mudahkan pesakit faham. Kalau Google stroke mata tu kadang-kadang tak keluar pun terms tu sebenarnya. Tapi stroke ni maksudnya adalah situasi di mana organ badan kita tak dapat cukup oksigen ataupun pengaliran darah kan. So dalam arti kata lain kalau orang cerita stroke dekat kepala tu itulah maksud dia. Sama ada pendarahan atau tak cukup ataupun blockage. Sama ada bleeding ataupun block kan. So sama juga konsep salur darah tu dia boleh pergi dekat otak, dia boleh pergi juga tempat lain. So tempat lain pun boleh stroke juga. Kan. Kalau kat jantung heart attack lah. Heart attack lah. Istilah blockage ataupun oksigen tak cukup sampai ke mata. Saya suka guna term tu kalau nak cerita ke patient adalah stroke mata. Maksudnya kalau anggota tubuh badan lain lah. Kalau mata tu kiranya antara yang high risk lah dari segi kesan dia lah. Kesan dia sebab apa high risk? Okey, salur darah yang nak pergi kat otak kita ni ada satu cabang besar. Kiri satu, kanan satu kan. Straight yang highway paling besar tu of course pergi kat otak lah kan. Tapi sebelum pergi otak tu dia ada satu saluran kecil. Saluran pertama tu adalah pergi ke mata dulu. So saya selalu cakap patient kalau you dah kena stroke mata, hati-hati, laluan dia sama dengan otak. I always tell patient itu adalah orang kata tanda amaran, kena jaga-jaga, kontrol semua perkara. Penyebab dia kan sebab bila dah kena stroke mata takut benda yang sama kena tempat lain. Macam amaran awal lah. Nak tambah sikit sebab organ mata ni kan dia kecil kan. Lepas dalam tu kan dia compact dengan saraf-saraf. Salur-salur halus je. Okey. Selalunya bab mata ni kan orang kita macam kurang nak ambil tahulah. Selalunya macam benda lain kita ambil berat pula kan. Tapi kalau macam bab mata ni macam nantilah, kemudianlah. Tak kenapa. Makanlah kenapa. Nombor satu, kalau dah tua kan orang kata tak nampak, biasalah tua. Kan? Biasalah tua. Usia. Satu. Nombor dua, Allah bagi kita dua mata. Satu tak nampak, satu lagi boleh berfungsi. So selalu pesakit kata ada dua fenomena. Sama dia kata, oh ni kelabu sikit tak apalah, nantilah sebab sebelah lagi boleh berfungsi kan. Ataupun fenomena lain adalah dia tak perasan langsung. Dia tak perasan pada masalah sebab mata sebelah lagi membantu. So that's why agak kadang-kadang kalau pesakit datang kat kita pun actually penyakit kat Malaysia ni kita pernah buat study that ada certain penyakit tu pesakit hanya datang lepas dah kena attack mata kedua. Faham tak? Maksudnya dah berjangkit ke apa? Tak, dia maknanya apa penyakit berlaku pada satu mata, dia boleh juga berlaku pada mata sebelah lagi sebenarnya. So dia cuma tak datang pada masa yang sama. Kan? So bila kena kat satu ni patient relax dulu kan, sebab sebelah lagi mata okey. The moment kena sebelah lagi barulah semua dah jadi terkejut datang. Terlambat dah. Masa tu dah terlambat sebab dah tak dapat nak selamatkan sebelah kan. Dan
So selalunya patient-patient you datang, dia datang macam mana? Dia sakit ke? Dia mata dia bengkak Bila kita ke? kata stroke mata ni sebenarnya apa? Dekat dalam mata, dalam macam badan kita lah. Kita ada arteri, kita ada vena kan. Dua. Satu bawa oksigen, satu buat keluar oksigen kan. So kalau dia block, contoh ada kolesterol plaque ke platelet plaque kan, dia block dekat salur darah, dekat arteri. So dia menyebabkan kita panggil central retinal artery occlusion ataupun arteri dia yang tersumbat. Okey. Kalau patient yang arteri dia oksigen tu tak sampai langsung, dia akan kata tiba-tiba tak nampak. Gelap terus. Dan masa beberapa saat je terus gelap kan. Kalau yang block tu vein, so biasanya dia akan kata dia tak nampak, tapi proses tu ambil masa sikit, 1 hari, 2 hari, 3 hari. So dua-dua tu adalah fenomena block pada salur darah. Cuma satu tu arteri, satu tu vein. Dia exactly macam stroke brain jugalah Sama, kan. Macam exactly. terkejut lah secara mengejut. Tiba-tiba. So arteri dengan vein tu apa perbezaan dia? Sama dia adalah saraf, right? Salur darah. Salur darah. Salur darah yang pergi kat mata. Both lah, vein dengan Arteri bawa oksigen. Okey. Vena buat keluar oksigen. Okey. Kan? So dua-dua adalah salur darah yang penting lah. Okey. So untuk dapatkan mata yang sihat ni, arteri pun kena fungsi, vena pun kena fungsi. Dia macam ni. Dia macam kalau arteri tak fungsi, macam jalan tu roadblock lah. Kan? Tapi kalau vein tak berfungsi, macam pipe air tersumbat, tak boleh keluar. Longkang tersumbat, tak boleh nak keluar. Ibarat macam tu. Yalah. Kadang Kan? kita kena explain dekat kita punya penonton sebab mungkin yang dia tak jelas sebagainya. Nak tahu doktor, tadi doktor dah sebut kata kena elak lah daripada kita boleh kena stroke mata ni. Maybe doktor boleh bagi tahu dekat kita punya audience apa yang trigger ataupun ada perkara yang dia boleh elakkan untuk berlaku stroke mata risiko. lah. Risiko stroke mata sama dengan risiko stroke kepala, sama je lebih kurang. Pucuk pangkal kat Malaysia ni lah 3 serangkai itulah. Kan, cik manis, darah tinggi, apa lagi? Kolesterol, sakit jantung. Kan, ada pesakit datang kita ada 4 tu semua, kan? Ada risiko. Yang saya maksudkan penyakit yang tidak terkawal. Dia ada penyakit. Tapi tidak dikawal. Itu yang menyebabkan risiko dapat semua-semua tu. Kan? Kalau dia ada penyakit, makan ubat, cukup orang kata follow up semua sentiasa elok, ada darah tinggi tapi tekanan tak tinggi kan, dan risiko sangat-sangat rendah. Kan? Ada pesakit datang, saya tak ada darah tinggi, tak ada diabetes, sakit jantung okey, tapi kolesterol tinggi. Kan, ada juga pasien yang datang memang tak ada apa-apa kecuali kolesterol je tinggi. Dapat juga. Ada tak pesakit yang datang lepas tu cek-cek baru tahu ada kencing manis, darah tinggi? Yang tu ramai. Maksudnya dia tak perasan dia ada sakit apa-apa sebab ada tak orang check kan? tak pernah check, tahu-tahu tak nampak. Aduh. Mata kita selalu panggil is a window. The eye is the window to your health. Window to your body kan. Sebab dekat mata ni hanyalah kalau orang lain kan, kalau kita kena stroke kepala ke apa, kena buat CT scan, betul? Kalau nak check cancer, you kena buat blood test, buat MRI semua kan. Untuk mata tak perlu. Mata kita nampak terus penyakit tu. So, kita tengok je nampak terus, arteri tu block. Ini. So jangan ingat mata tak penting. Mata tu kadang-kadang tanda warning tau. Badan kita nak bagi warning, tapi dia manifest through the eye problem lah. Sebenarnya kadang kan orang kita kan, bila fikir kencing manis, jantung, hypertension, dia orang fikir worst case scenario which is death ataupun like sudden death, mati ke. Padahal benda simple yang macam mata, korang tak boleh nak ambil apa, tak boleh nak mengelak lah benda tu akan berlaku. So just be careful about mata lah. Kena ambil serius. Let's say kalau kita ada penyakit hypertension ke kan, macam kencing manis, itulah yang tu kena control. Dia macam nak kata, saya tu cakap patient, it's okay untuk ada penyakit tu, but you need to have a good quality of life. Faham tak? Dia begin from that lah. Dia bermula dari situ kan. Bermula situ. Tapi kalau dah ada pun tak apalah, nak macam mana kata kan. Rawat lepas tu, tapi 20 tahun lagi nak hidup tu nak biar sihat lah kan. Saya rasa Dr. Musha mungkin audience kita nak tahu macam mana diagnosis. Maknanya kalau patient datang tak nampak, macam mana you tahu ia ni case vena block ke, artery block ke? Macam mana patient selalu datang kan, dia akan biasa dia akan kata dia ada banyak fenomena lah. Kalau dia bergantung dekat mana block dia. Sebab mata kita ni ada 4 cabang besar salur darah dia. So kita boleh tahu dia sama ada patient tu kena dekat cabang mana bergantung pada apa yang patient nampak lah. So katalah dia kena cabang besar. So nanti apa yang kita perasan, patient tak nampak terus sebelah mata, gelap. Kan? Katalah dia terkena cabang kecil, contoh. Kalau terkena cabang dekat atas, kadang-kadang patient tak perasan pun, pesakit tak perasan. Tapi biasanya kalau terkena, kalau terkena cabang dekat bawah, otak kita ada banyak cabang kan. Kalau terkena salur darah yang tertentu, contohnya kalau kena kat atas,
patient akan kata dia nak turun tangga susah. Contoh. So dia terbalik lah. Dia terbalik. Kalau blok kat atas, dia bawah blok kat pula. atas. Sebenarnya kita tak nampak bawah. Tak nampak bawah lah. So biasa patient kata, saya nak turun tangga, saya tak nak judge. Saya jadi macam tak tahu jarak. Nak step tu lah. Biasanya kalau blockage kat atas tu pesakit akan lebih perasan. Sebab apa, dia akan terganggu pergerakan dia kan. Dia banyak bergantung kepada kat mana blockage tu berlaku. Habis ada tak macam dia macam kena buat blood test ke yang macam biasanya blood test mula-mula ke, kalau scan datang ke? tu kita check vision lah, pandangan kan, baca check ABC tu. vision. Lepas tu of course kita terus tengoklah dalam mata dia. Check dalam mata, letak nampak ubat lah, kan. betul. Dia nampak. Lepas tu terus nampak blok kat mana. So biasanya pun lepas kita check mata tu, benda seterusnya kita akan korek lah balik darah tinggi, kencing manis, dia berangkai lah dari situ kan. Kontrol tu. Betul. Doktor, saya dah terbaca satu ni. Dia ada buat ujian imbasan fluorescent angiography, OCT. Untuk nilai keadaan saluran darah dan retina. So proses-proses ni, let's say kalau pesakit datang, dia bagi tahu saya ni tak nampak lah apa semua. So berapa lama agaknya OCT ni akan doktor buat proses dia? Okey. Kalau cerita pasal test mata ataupun test, memang banyak test sebenarnya. Tapi kita hanya buat test-test tu dalam keadaan tertentu. Contoh nombor 1, kita tak pasti ini betul ke blok. Contoh. Nombor 2, nak tahu dan satu lagi adalah di mana bila test tu kita perlukan untuk menentukan apa rawatan. So dalam kata lain, tak semua pesakit yang datang dengan blok tu kita perlu buat test tu semua. Kenapa? Macam saya cakap tadi, kita dah nampak terus kat mana blok dia. Faham tak? Dia lain dengan otak ke ataupun blok tempat lain kan. Kita buat ultrasound dan semua-semua. Macam untuk mata tak perlu. Biasanya kita orang tengok tu, kita orang dah tahu. Ni blok arteri, ni blok vein. Habis cerita kat situ kan. Tapi kecuali situasi di mana kita bagi rawatan, macam tak berkesan. Contoh. So kita nak be very specific baru kita buat segala test tu. Angiogram tu sama macam angiogram jantung. Pernah dengar? Kan kita buat angiogram. Angiogram macam jantung masuk satu saluran. Betul. Kalau mata macam mana masuk sama juga. Tangan kan. Tangan kan. So kita masukkan tapi dia taklah sebesar angiogram jantung. Duduk macam tu je. Lepas tu nanti kita akan bagi macam ubat, dye. Ambil cucuk dye tu, kita ambil gambar mata. Tengok perjalanan darah tu macam mana. Laju ke tak laju, slow ke tak slow. Kita boleh tengok terus ni kan. So macam yang tu tak semestinya kita buat. Tak wajib. Tapi yang selalu kita akan buat adalah OCT tu. OCT tu apa? OCT adalah test. Itu pun to me is one of the higher, orang kata paling latest teknologi yang sangat-sangat canggih to me. Sebab apa? Zaman dulu kalau kita nak tengok sel, contoh kita nak tengok, kita kata urat ada 10 lapisan. Macam mana kita nak tengok 10 lapisan tu? Biasanya kita orang kena tunggu pesakit mati, na'udzubillah, maknanya ada orang mata, kena potong mata tu, tengok lapisan tu, baru dia nampak 10 lapisan tu. Betul? Dulu. Masa saya belajar 20 tahun dulu. Zaman sekarang tak payah. Hidup-hidup ni pun kita dah boleh buat scan. Nampak terus semua. OCT tu lah dia. Scan tu dapat result immediate ke? Kena buat appointment juga tak? Macam MRI brain lah. Tak ada. Kena tak tunggu. payah. Terus buat. Teknologi dah canggih. So let's say dah buat segala macam test, OCT dah buat, itu dah buat, ini dah buat. So lepas tu once kita dah detect dia punya stroke mata tu kan, apa akan doktor akan advise buat rawatan ke lepas tu? Macam kalau kena stroke kepala, dia lain pula cerita dia kan. Ada rehab lah kan, ubat semua-semua. Kalau stroke mata ni sebenarnya dia bergantung. Kalau stroke arteri, rawatan dia lain. Stroke vena, rawatan dia lain. Antara stroke arteri dengan vena ni, sebenarnya stroke arteri yang paling teruk. Stroke arteri ni adalah oksigen memang tak sampai terus dekat mata. Biasa patient kata terus tak nampak tiba-tiba, dan pilihan rawatan terang saya cakap tak banyak. Cuma saya selalu cakap patient, kalau tiba-tiba tak nampak, jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu minggu depan, datang terus. Immediately. Sebab arteri tak cukup oksigen kan, badan tak cukup oksigen, boleh matilah kan kalau kita kan tak cukup. So kalau stroke arteri datang awal, kita boleh bagi rawatan. Kan. Kalau stroke vena lain pula. Kalau vena kita akan bincang rawatan. Nanti kita akan bincang detail sikit rawatan dia. So nanti kita akan tengok keterukan dia kan. Tengok kolesterol semua kontrol ke tidak kan, semua tu. So dan kita akan bincang pilihan-pilihan rawatan. Alright. So kalau let's say lah, kita tahu yang tadi puncanya doktor kata ada daripada darah tinggi semua kan. Antara semua ni, mana yang paling berisiko sekali? Rasanya macam
maybe lah based on doktor punya research yang bagi tahu sebenarnya kencing manis lagi risiko sebenarnya kena stroke mata. The main culprit lah. Main culprit lah. Dia kalau ada single disease pun dah cukup. Faham tak? Tak perlu ada 2-3. Tambah-tambah kalau lagi 2-3 lagi lah. Biasanya kita 2-3 masalahnya kan. Biasa jarang saya jumpa patient yang solo satu penyakit je. Ada, tapi maksudnya nak kata satu penyakit tu lebih bahaya daripada lain, saya tak boleh nak cakap macam tu. I would say risiko sama. Cuma you ada darah tinggi, campur kolesterol, campur ni bertimpa-timpa lah risiko dia punya tu kan. Cuma masalah kadang-kadang saya perasan, satu ialah tak salahkan pesakit juga, especially kalau pesakit tu muda. Penat sebenarnya nak ambil ubat ni kan, banyak-banyak motivasi kena kuat kan. True. So kadang-kadang jadi isu ni biasanya kita dengar patient tak ambil ubat, banyak ambil ubat tradisional tapi tinggalkan ubat moden kan. Satu lagi adalah di mana tak jumpa doktor langsung, beli ubat kat farmasi. Itu lagi best. Ya tu banyak sebenarnya. Banyak, betul. Banyak. Sebab apa? Dia ubat kat farmasi je. Saya kata bila lah saya jumpa doktor 3 tahun dulu. Betul. You know? Kalau saya letak tempat dekat orang biasalah, maksudnya kita kan alamak rabun goyang sikit mata ni, okey kot ni, pergilah jumpa pergi farmasi, letak eye drop eye more tu. Pun letak and then lepas tu okey balik, tapi jadi balik and all that. So sebenarnya itulah saya rasa macam orang ambil ringan pasal hal-hal mata lah. Itulah punca dia sebenarnya. Itu boleh cerita pasal brand-brand yang menyebabkan mata yang ni kan, yang rosak. Sebab mata ni saya selalu cakap patient, dia tak boleh tunggu lama, faham tak? Mata ni urat sebenarnya. Kalau ikut development otak kita ni, masa kita bayi tu, mata ni adalah satu unjuran daripada otak. Masa pertumbuhan mata tu, dia sebenarnya mula-mula start dengan pertumbuhan otak dulu. After beberapa bulan dalam perut baby tu kan, perut mak tu. So dalam tempoh berapa bulan, benda yang keluar lah mata akan terkeluar daripada otak. So mata tu sebenarnya adalah subset daripada otak, faham tak? So apa-apa yang berlaku dekat mata is something very serious. Sebab it is actually urat, pure urat. Kan dia bukan macam tulang. Tulang patah hari ni, esok dan betulkan pun boleh lagi kan. Contoh, this is you are talking about urat lah. Dia bukan sekadar struktur biasa kan. Dr. Musha nak tahu juga, selain pada yang tadi cakap tadi kan, kontrol kencing manis, darah tinggi, adakah rawatan je operation? Kalau patient dengan operation, terus dia orang takut. Nak tahu macam mana. Untuk mata lah. Rawatan untuk stroke mata ni ada banyak, tapi antara yang pesakit akan dengar adalah injection dalam mata, injection ubat dalam mata. Seram. Jangan, kita akan cerita sekejap lagi ya. Pernah dengar tak Faizal? Saya pernah tengok dia punya rawatan terlibat. Saya macam tengok je dah seram. Tak salah tengok lagi kan. Patut satu injection dalam mata, kedua laser. So injection dalam mata ni bunyi seram. Tapi sebenarnya saya pernah tanya pesakit, inject mata dengan ambil darah mana lagi sakit? Banyak patient kata ambil darah lagi sakit. Tahu tak kenapa? Sebab kalau budak kita letak ubat kebas lah kan, tapi orang tua mana ambil darah cucuk je kan. Tapi kalau injection dalam mata, kita bagi ubat kebas. Faham tak kan? Semua injection mata kita bagi ubat kebas. Ubat kebas tu makan lah. Titik. Titik eye dalam drop. Eye drop. Eye drop. Sebab kalau macam biasa kita letak dekat krim kan. So kita pernah buat study, kayak ambil patient, rate daripada 1 sampai 10. 1 tak sakit, 0 tak sakit, 10 sakit. So patient akan kata kosong until 1 or 2. Sebenarnya tak sakit. Saya dah habis dah. Sebab cepat je kan. Tak ubat prosedur tu titik, cepat. kebaskan mata, lepas tu zap. Tak ada kalau patient tanya macam mana buat, ataupun nak tengok video tak salah, tengok lepas tu. Jangan tengok sebelum tu. Jangan buat research dulu tau. Jangan tanya doktor Google ke apa ke. Tengok video lepas tu, jangan tengok sebelum tu. Lagi satu, kalau dah kena, macam mana peluang? Adakah peluang akan penglihatan boleh nampak semula ke? Kalau actually untuk stroke mata sekarang, alhamdulillah rawatan dah bagus. Bagus. Jangan tak ambil rawatan. Sebab macam zaman dulu 10 tahun dulu tak banyak pilihan kita kan. Tapi sekarang memang kita ada banyak pilihan ubat-ubat injek dalam mata yang mana boleh orang kata pandangan tu boleh ditambah baik. Katalah patient datang mula-mula tu dia boleh nampak jari je contoh kan. Boleh kira jari je. Baca ABC tu pun tak nampak kan. So lepas series of rawatan, a few months, kadang-kadang lepas 1 or 2 injection pun dia akan kata dah boleh baca dah huruf-huruf tu. So rawatan sangat berkesan. Tapi jangan datang lambat. Tu timing jangan lah, simpan lama, jangan takut. Rabun biasa pun rasa macam terus pergi jumpa.
terus. Anything yang tak, kita sekarang kita nak advocate datang awal. Kan? The issue is some patient would say, actually dia kata, "Doctor, if only I knew." Yang tu rasa macam sedih patient cakap macam tu kan. "Doctor, if only I knew." Katakan itulah, if only you knew things are not ni kan, they have to come early, kan. So I really hope benda-benda yang kita share ni kan, so kata jangan takut, treatment ada. Itulah dia sebab mentaliti orang kalau jarum mata adalah dua benda yang paling takut. To be honest, saya pun sebenarnya kalau babak organ, kalau if anything happen to my eyes, I lagi takut. I tak boleh fikir macam worst thing happen after that lah. Kalau anggota lain you still lah, kalau tak nampak kalau tangan kan, kalau kaki tu tak nampak so memang faham. bit scary lah kan. Even pasal kebaikan injection ni kan, sebab kadang-kadang ada pesakit was-was. Orang yang dah terima injection, okay, cuba tanya pesakit-pesakit yang dah terima rawatan injection, dia boleh pesakit boleh cakap tau, oh definitely ada improvement. So saya sampai tu tahap pesakit tu, saya kata okay, scan nampak okay, OCT nampak cantik, mata nampak elok, tak payahlah injection bulan ni. Betul ke doktor? Macam tak puas hati. Saya tak nak bagi injection, rasa tak puas hati. Sampai nak pula dia. Sebab dia nampak kebaikan tu kan. Okay. So talking about let's say lah kan, doktor kata tadi pasal kencing manis semua. Maybe kita nak bagi advice ke orang lah macam apa benda yang diorang kena buat untuk stop daripada benda tu, nak advocate lah. Kencing manis saya sebenarnya yang Puncanya kat Malaysia ni sebenarnya saya pun sebenarnya susah. Makanan kita sedap sangat. Betul lah tu, gula. Makanan kan. Tapi I think apa-apa pun kesedaran. Jangan, saya rasa yang paling penting kita terima hakikat. Okay, katalah contoh kita memang sakit, contoh ada kencing manis. It's okay. Makanlah ubat. Jangan fikir sangat side effect. Ada patient kata makan ubat side effect kan, selalu kan. Betul. Side effect. Saya kata banding side effect ubat dengan risiko penyakit tu sendiri. Komplikasi kan. Kadang-kadang medical ni kita cakap risiko tak ambil rawatan dengan risiko ambil rawatan. Katakan kalau actually kebaikan tu sangat-sangat tinggi. Kan? So jangan ambil ubat macam tu saja kan, kena kawal, jumpa doktor. Mesti jumpa doktor sebab penyakit ni sebab doktor tu dilatih untuk melihat penyakit secara seluruh. Betul. Faham tak? Kita tak nampak penyakit tu as penyakit sahaja. Kan? So doktor akan bantu, okay, you ada kencing manis, dia akan cek buah pinggang, dia akan cek jantung, dia akan cek semualah. Kan? So Dr. Musha, walaupun saya dalam bidang pakar mata juga, nak tahu juga ada tak perkembangan terbaru dalam rawatan vena dengan arteri blok ni? Stroke mata ni. Sebenarnya ada. Nombor satu, ubat-ubat terbaru memang lagi banyak. Pilihan lagi banyak sekarang. Which kita pun suka sebenarnya. Betul. Kan? Kalau ini tak jalan ni, kita ada banyak pilihan. Injection tu lah, ya. Bila ada banyak pilihan tu kita pun seronok. Kan? Nombor dua adalah kalau stroke mata pun kadang-kadang kita boleh, untuk operation ada juga patient yang perlu operation. So teknologi operation pun dah canggih. Orang kata outcome pun dah sangat-sangat bagus. So kan, teknologi pembedahan tu pun memang dah makin maju. Dah tak payah jahit dah sekarang. Kalau buat operation mata tu kan, we always talk about tak payah jahit dah. Luka dia kecil sangat. Ada yang macam kena jahit dekat bahagian mata. Zaman dulu kena jahit. Zaman saya belajar dengan operation kan, kena jahit. Zaman sekarang tak payah dah. Jahit tu masuk jahit kat dalam kornea mata ke? Zaman dulu kena jahit. Zaman sekarang tak payah. Luka kita orang besar mana Kalau pakai cataract tu, saya selalu cakap biji beras pun lagi besar daripada jahitan tu. Less than 1 mm. Kalau kita orang punya yang operation retina tu, dia kurang daripada 1 mm. Kecil je. Which is good lah sebenarnya, teknologi dah berkembang semua kan. So jadi itulah selalu orang mesti lagi takut. Lepas tu pergi berubat, selalu kalau orang Melayu lah kan doktor kan. Kita selalu dengar sakit je, pergilah berubat tradisional. Orang saya pun ada juga. Dia lain kan. Pergi ubat kampung selalunya kita dengar macam-macam kan, pergilah ubat kampung, try ubat kampung dulu. Kadang-kadang minum air rebusan, kata macam tak nampak ke nak bagi mata clear, bagi minum jus herba something lah kan, which is betul lah. Sebab semata-mata sebab takut nak pergi ni. Saya rasa antara dua, sama ada takut ataupun maybe dia fikirkan kos untuk buat rawatan tu. So untuk soalan Faizal tadi, saya rasa apa-apa pun takut tak takut pun kan, jumpa doktor dulu, dapatkan at least pandangan dulu. Sekurang-kurangnya dah buat step 1 kan, dah buat. So lepas tu
dia dah bagi pilihan tu, kita buat keputusan lah kan, rather than tunggu jangan buat kan, takut kadang-kadang bila jumpa doktor lah itu je ke kan, ada apa sangat. Tapi kan? tadi doktor Faizal cakap tu betul, kos lagi satu Kos, ya. another issues. Adakah rawatan ni kita boleh dapat dekat kerajaan? Boleh. boleh. Rawatan injection Saya bersama selalu tu cakap orang Malaysia adalah orang paling beruntung. Kan kita ni antara healthcare kita kan antara nombor 1 kan. Maksud nombor 1 tu apa? Accessibility. Semua orang boleh dapat. Even pesakit, walaupun saya kerja dekat private, dulu saya di public sector juga. Tujuan kita sama, nak rawat pesakit kan. So saya selalu cakap, kalau lah kos adalah isu, jangan lari, datang bagi tahu saya balik. Apa yang kita akan bagi, kita akan pilihan. Kita boleh pergi ke public hospital, kita boleh pergi university hospital, banyak pilihan. Kita boleh pergi ke private. So nak tak nak je sebenarnya, asalkan ambil rawatan. Saya selalu cakap patient, apa-apa datang balik, bagi tahu. Jangan risau, share your problem kan. Nanti kita akan bagi option lah. Janji ambil rawatan. Janji ambil rawatan. Jumpa doktor lu, ambil rawatan dulu. Yes. Yang penting sebenarnya. Ambil pandangan, bincang, dan kita bagi pilihan. Nak ke mana, janji ambil rawatan. Okay. So far ada tak macam pernah ada doktor berdepan dengan any unique any kes-kes yang unik sebelum ni yang jumpa dengan doktor, and then maybe doktor nak share dari segi pengalaman. Kalau untuk kes occlusion ni, antaranya adalah bila patient datang tu dalam keadaan duduk atas wheelchair, sebab ada setengah patient datang lepas dua mata kena, basically lah kan. Gula tak kawal, semua tak kawal, so duduk atas wheelchair sebab tak nampak, bergantung pada orang kan. And biasanya patient saya ada tu ramai yang muda tau. Yang tu yang sebenarnya meruntun jiwa sikit. Yelah. Because they are so young, they are still working, very active, tiba-tiba dua mata tak nampak. Kan. So they really on wheelchair tau. Sihat kan, nampak macam elok je tapi tak nampak. So this kind of patient biasa kalau kita rawat memang we be very aggressive lah kan. First thing first, kita punya rawatan adalah nak pastikan patient boleh berdiri sendiri. Faham tak? Rawatan kita mata, kalau datang kita, aim pertama adalah make sure dia become independent. That's number one. Kan? And then we continue to treat sampailah sembuh balik. So dan lepas rawatan patient sihat balik, berjalan balik, start business, kita pun happy tengok kan. So those yang as a general lah, how bad benda tu boleh jadi, dan how actually excellent rawatan tu kan. Betul. Sayang lah, sebab apa tau, sebab body dah sihat. Betul. Kan. Sebab doktor cakap tadi muda-muda, kadang ada ke yang umur macam 20-an ramai. ke? Kita dah start ramai kena, ramai dapat. Ini pun satu lagi mentaliti kena ubah ni. Kalau orang sakit mata selalu fikir orang tua. So kalau terbukti doktor cakap tadi yang datang pergi klinik ramai yang umur 20-an. So just satu bab kencing manis ni, dia sama macam konsep ni lah. Kalau kencing manis tu orang muda versus orang tua. Kita orang doktor ni pun suka buat benda senang juga sebenarnya. Kita tak suka buat benda susah kan. Maknanya benda yang berisiko tinggi, benda yang susah pun kita orang pun, alah kesiannya patient nak kena go through kan. So but kencing manis kalau pecah ataupun stroke kat mata orang muda sebenarnya lagi teruk daripada banding orang tua. Sebenarnya. Kena ingat tu kalau anda ada kencing manis, anda ambil insulin ataupun doktor pernah sarankan ambil insulin, ambil lah. Kan. So sebab kawalan tu sangat penting, sebab bila dah jadi, saya selalu cakap patient, kalau patient datang untuk saringan, ada patient yang banyak kesedaran kan, datang check lah mata doktor, nak check. Boleh kita check. Alhamdulillah tak ada apa-apa. So saya kata jaga whatever you jaga sekarang, lagi 30 tahun macam ni lah mata you. Tak kan? Then kita cuba nak encourage patient, do whatever you doing now, bagus. Kawal gula kan, kawal darah tinggi. And to motivate them jugalah kan. Sebab kalau muda-muda lah especially kan, kita pun tak nak tengok you tak boleh gerak, kena dialysis lah kan, baru umur 50 kan. Saya ada soalan, kalau seseorang yang dah kena stroke mata, dia dah pergi ubat, lepas tu dia dah elok lah, and then kena sekali lagi, ada tak possibility untuk dia macam kena repeat beberapa kali? Walaupun let's say lah, dia dah pergi hospital, dah jalankan kehidupan yang sihat, kesihatan yang baik, dah tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tapi tiba kena sekali lagi stroke mata. So maybe doktor boleh explain on that. Ada. Tapi jarang lah. Maksudnya macam ni, bila kita detect tu, kita dah tahu penyebab dia apa. Tak kontrol gula, tak kontrol ni. Cepat-cepat kita akan panggil doktor-doktor physician, tolong kontrol. So kita akan communicate dengan doktor tu, tolong kontrol sebab mata dah kena stroke. So doktor tu so kita akan communicate dengan doktor darah tinggi semua. So doktor tu akan kontrol 2-3 bulan kontrol. Dan biasa kalau everything control,
InsyaAllah the chances nak dapat tu sangat-sangat rendah lah. Tapi having said that, ada juga mula-mula kena kanan, tiba-tiba kena kiri. Mula-mula kena cabang bawah, tiba-tiba kena blok atas pula. Kan sebab banyak cabang kan. So kes-kes yang macam tu selalunya adalah kes di mana for the past, let's say dia dah ada kencing manis atau darah tinggi for 20 tahun. 10 tahun pertama atau 15 tahun pertama tak jaga. Dia hanya jaga ke 5 tahun hujung tu. Sebab dia kata, saya dah kontrol semua doktor, kenapa kena juga? Kan? This is actually kesan daripada belah-belah tahun yang tak kontrol tu. Ada juga kes macam tu. Dr. Musha nak tanya, kalau patient dia dah sah dah ada stroke mata dan menjalankan rawatan injection. Kan rawatan injection dia tak semestinya sekali, dia berkali-kali kan. Betul. Macam mana kita nak explain ataupun nak pastikan pesakit ni dia datang kan. Saya kalau patient sebab sekali dua kali dah nampak tak datang dah. Saya selalunya saya suka as much as possible dapat biarkan patient faham apa yang kita nak buat. Selalunya patient datang kat saya tak cerita hanya one injection. Saya akan cerita ini apa yang cik akan lalui. Cik kena lalu ni. Dan kebaikan dia. Saya akan kata tahun pertama mungkin kena 4-5 kali injection. Dia bergantung. Ada yang kena 6 kali. Dia bergantung pada banyak mana kawalan kencing manis. Orang kencing manis tak terkawal, kita inject lebih sikit. Orang kencing manis terkawal, kadang-kadang a few injection dah settle kan. So saya kata tahun pertama mungkin dapat 6 kali injection. Tahun kedua dah turun dah 4 kali. Tahun ketiga banyak sekian-sekian. Dia makin lama makin turun. Apa akan jadi kalau tak ambil injection tu? Itu isu dia. Kalau tak ambil rawatan macam mana? Katalah miss follow up kan. Bukan sekadar isu tak nampak. Sebenarnya dia akan risiko stroke mata ni kalau tak dirawat, dia akan menyebabkan keadaan di mana bukan sekadar tak nampak, dia akan menyebabkan buta dan sakit. Itu isu dia. It become a painful blind eye. So the quality of life tu painful blind eye ni sangat sakit. Terjejas lah. Katalah dia kena stroke mata, lepas tu tak dapat rawatan, lepas tu lama-lama saudara semua tumbuh, block, tu sakit. Sakit tu memang sangat sakit. It can be very painful sampai tahap kita terpaksa matikan mata tu. Kan ada sampai tahap kadang-kadang ada tahap kadang-kadang dulu sebelum ada rawatan injection banyak ni kita terpaksa keluarkan mata sebab terlampau sakit. Kan, so kita tak nak. So kita rawatan stroke mata ni tujuan satu nak sembuhkan penglihatan, nombor satu. Nombor dua nak elakkan stroke tempat lain. Kan. Nombor tiga, we don't want to have a painful blind eye. Dalam blind sakit pula tu. So tak nak semua-semua tu lah. Okey. Penjelasan yang padat dan padu daripada doktor. So itulah saya rasa macam mana sekalipun, of course lah, bila bercakap pasal kesihatan berpunca daripada cara hidup kita punya lifestyle lah doktor kan. So yang penting tu pencegahan sebenarnya. Mencegah dulu dan yang penting tu juga sebenarnya kita kena, sebenarnya bukan saja tubuh badan lain kita kena ambil tahu, ambil cakna, tapi juga antara aspek yang mata yang Tuhan bagi anugerah ni yang kita penting lah, sebab daripada sangat. Mata kita boleh buat semua benda, sebab kalau tak ada mata, tambah-tambah sekarang kan gadget lagi mata, lah kan. So kita make it very important very important. So kena ambil berat lah pasal ni. So thank you so much Dr. Musha for coming here and sharing your experience, your pengetahuan. Thank you juga Mr. Faizal untuk co-host kita punya rancangan hari banyak ini. Banyak info dapat ni, best. Okay. Okey, untuk anda dekat luar sana, kalau nak kita dekat sini, doktor-doktor dan juga pakar kesihatan dekat sini bincang topik-topik yang anda nak tahu lebih tentang topik kesihatan tu, korang boleh letak dekat komen dekat bawah. Dan juga kalau nak tanya berkaitan dengan masalah-masalah mata, contoh macam stroke mata dan sebagainya, boleh reach out to Dr. Musha. Dr. Musha mungkin nak share social media pada audience kita. Social media saya di TikTok, idoc.my. So boleh text kat sana. IDOC. Okay, thank you so much Dr. Musha. Terima kasih Dr. Musha. And Mr. Faizal. Okay, lastly, jangan lupa like, share and subscribe. Anda tanya, Doktor cakap. Okay, terima kasih doktor.